Kita tak boleh nak masuk syurga seorang-seorang. Dan kita juga takkan masuk dalam neraka seorang-seorang. Allah nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan, Allah akan mengumpulkan kita dengan, tuan-tuan, ramainya orang sama ada masuk ke dalam syurga, na'uzubillah, kita masuk ke dalam neraka. Kita tak buat benda itu seorang-seorang. Sebab itulah pada hari ini, tuan-tuan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berjamaah. Kita ramai-ramai, saling ingat mengingati. Saling, tuan-tuan, kadang-kadang ada di antara kita yang lemah, ada orang yang akan tarik tangan kita. Ada orang yang sedang sedih, malaslah pun nak buat. Ada orang yang akan panggil kita. Ada orang yang akan nasihat kita. Macam kita lah, tuan-tuan, anak kita malas nak solat, contohlah. Ada mak yang masih lagi hidup, ada ayah yang masih lagi bersuara untuk mengajak mereka melakukan kebaikan. Sebab itulah pada hari ini, tuan-tuan, minta dengan Allah pada tahun baru ini, tolong golongkan kami, ya Allah, dalam golongan orang yang dekat kepada Engkau. Dan golongan itu, tuan-tuan, tak semestinya jauh, tak semestinya dekat. Kadang-kadang tak kisah di mana sekalipun, tuan-tuan, kita boleh berada dalam satu kumpulan yang mana kumpulan ini membawa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala.